Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So, hari ni Pak Haji nak mengulas sedikit kenyataan anak papa dan juga musang mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, iaitu Tuan Guru Tuan Haji Adi Awang di ceramah beliau di Don Air Kuning baru-baru ni, yang mana rata-rata anak papa dan musang kepanasan. Sebab apa? Sebab apa kepanasan? Itulah menunjukkan mereka ni adalah puak-puak yang munafik, puak-puak yang bersama dengan liberal, puak-puak yang tak faham tentang tersurat dan tersirat, puak-puak yang tak faham tentang kias dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Adi Awang mengenai perkara yang berkaitan dengan umrah dan haji. Itu sebab Pak Haji nasihatkan, kalau kita punya ilmu ni baru sejengkal, jangan kita tunjuk ilmu kita dah sedepa. Kalau kita bab istinja pun tak habis belajar, tak payah kita nak komen tentang Tuan Guru punya kenyataan. Itu sebab dalam Islam kita kena bertabayun. Jadi mereka ni sahabat-sahabat, puak-puak Walanon dan puak-puak musang ni, anak papa ni yang bernama Wan Hadi dan seekor lagi tu, saya tak nak sebut nama dia, kan? Mereka ni dia tak faham apa itu tabayun. Itu sebab Pak Haji nak nasihatkan kepada JAKIM dalam perkara yang telah dinyatakan oleh Tuan Guru. JAKIM panggil Tuan Guru dan bertabayun apa maksud tersurat dan apa maksud tersirat. Jadi apa yang Pak Haji dimaklumkan oleh puak-puak anak papa ni, mereka hanya spin dan mereka hanya memfitnah tentang kenyataan tersebut sebab mereka tak faham. Itu sebab kena faham. Ni apa tu anak-anak papa. Jangan kau rujuk kepada kau punya Ustaz Awad Lee. Jangan kau pergi rujuk kepada Imam Komeng. Mereka tu tak tahu apa tentang Islam. Mereka tu hanya mempersendakan Islam yang mana puak-puak kau orang seronok. Konon-konon mereka tu minat pada Islam. Kalau mereka minat pada Islam, mereka dah masuk Islam. Tapi mereka hanya nak mempersenda-sendakan Islam dan disokong oleh anak-anak papa dan juga musang-musang. Jadi dalam perkara ni, Pak Haji nasihatkanlah kepada anak papa yang bernama Wan Dahi dan juga kepada musang yang mengatakan dia tidak boleh terima dengan kenyataan Tuan Guru Haji Adi Awang. Musang yang komen tentang perkara tersebut, dia punya agama pun kita tak tahu. Stand dia kat mana? Dia kata rujuk kepada ustaz dia. Ustaz dia siapa? Sekarang ni ustaz cari makan ramai di dalam Pakatan Harapan. Mereka takut untuk menegakkan kebenaran. Mereka hanya menjaga periuk nasib mereka. Cuba kita lihat ustaz-ustaz yang ada dalam Pakatan Harapan. Apabila agama Islam kita dihina, apabila kalimah Allah dihina, apabila bangsa-bangsa kita ni dipelekehkan, di mana kenyataan ustaz-ustaz di dalam Pakatan Harapan? Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, kau kena menjaga kepada kebenaran. Kau kena menjadi seorang yang adil. Tapi adakah mereka tu buat? Bila Tuan Guru Haji Adi cepat dan pantas, JAKIM nak membuat komen. Tetapi bila puak-puak lain, macam komen mempersendakan tentang solat hajat, macam Howard Lee menggunakan ayat-ayat Al-Quran, macam komen lagi sekali menggunakan hadis palsu. Di mana suara JAKIM? Di mana suara ustaz-ustaz dalam Pakatan Harapan? Di mana suara Wan Dahi? Di mana suara musang? Ini yang kena jaga-jaga sahabat-sahabat. Inilah orang-orang Melayu munafik yang bersama dengan kafir harbi untuk menjahanamkan agama Islam. Inilah mereka. Sebab apabila orang rakyat biasa, orang awam melihat mereka ni konon-konon macam Islam, mereka orang-orang awam akan pening kepala. Dan ni betul ke Islam? Dia ni betul ke? Tapi bila orang yang bukan Islam buat, mereka diam. Bila orang Islam bercakap, mereka menentang. Inilah kita kena hati-hati dengan puak-puak musang, puak-puak anak papa yang kurang ilmu. Pak Haji dah cakap banyak kali, kalau kita tak cukup ilmu untuk kita berdebat dengan orang yang mempunyai ilmu, kita bertabayun. Tak payah kita nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bodoh. Akhirnya diri kita sendiri yang orang boleh menilaikan kebodohan kita tentang ilmu yang kita ada dalam dada. Macam Wan Dahi.
Ilmu tak tahu, tak berapa mana, nak komen tentang Tok Guru. Nanti Tok Guru suruh baca Quran, tengok tajwid dia berterabur tak berterabur, lepas tu macam seolah-olah dia lebih hebat daripada Tok Guru. Lain kali kena faham, Islam tu dia ada 4 perkara. Wandahi oi, anak musang oi. Pertama sekali rujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. So kadang-kadang orang-orang yang berilmu ni, Tok Guru ni, mereka mengeluarkan kata-kata kias yang kita kena faham. Begitu juga dalam Al-Quran, seperti mana yang Pak Haji dah cakap, dia ada ayat mutasyabihat, dia ada ayat mukamat, yang kita kena cari orang yang layak untuk mentafsir tentang ayat-ayat tersebut. Ini tentang cuci berak pun belum tentu bersih. Ni Wandahi ni nak komen tentang Tok Guru. Perkataan tabayun pun belum tentu faham apa itu tabayun, kan? Jadi sahabat-sahabat, ingat sahabat-sahabat, Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, seperti mana Pak Haji banyak kali ulang, apabila orang-orang yang fasik mendatangkan kabar berita, kena hati-hati. Lagi-lagi orang-orang yang bersekongkol dengan kafir harbi, orang-orang yang tidak nak menegakkan Islam yang sebenar. Bila orang kafir menggunakan ayat-ayat suci, orang-orang ni diam senyap, anak papa semua. Mana Wandahi? Senyap. Bila orang kafir pergi ceroboh tanah dan negara, mereka senyap, tak berani berkata apa-apa. Tapi bila Tok Guru bercakap tentang ayat tersurat dan yang tersirat, tentang umrah dan haji, mereka tak faham, tak tahu apa tentang tafsiran yang dikeluarkan oleh Tok Guru. Lain kali rujuk, kan? Jadi kita jangan jadi manusia yang munafik. Jangan jadi manusia yang kita nak pro kepada kafir harbi semata-mata untuk jawatan, untuk kita punya periuk nasi. Ini yang seperti mana Pak Haji banyak kali kata, Rasulullah SAW dia paling bimbang di akhir zaman ni tentang ulama-ulama su, ulama ustaz-ustaz su, ustaz-ustaz jahat ni yang cari makan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita nak tahu ulama tu bagus, ulama tu sentiasa dicerca, sentiasa dihina. Jadi kita kena lihat ulama yang selalu disanjung disanjung dipuji, hati-hati, kan? Jadi dalam Pakatan Harapan ni, mana ulama mereka, mana mufti mereka, mana asatidzah mereka untuk mempertahankan agama Islam yang dipelekehkan? Bila buat ceramah, cerita tentang lain. Yang paling banyak sekali asatidzah bila ceramah, cerita pasal sedekah. Bantulah anak miskin, bantulah anak yatim. Kami ada buat madrasah, kami ada buat anak yatim. Itu je lah yang mereka tahu. Cari duit. Orang hina Islam, mereka takut nak berkata. Ini yang kita kena hati-hati di akhir-akhir zaman ni. Jadi aku nasihatkan, Pak Haji nasihatkan kepada anak papa, musang-musang, kalau ilmu tu tak cukup, tak payah nak komen tentang apa yang dikeluarkan oleh Tok Guru punya kenyataan. Kalau tak faham juga, pergi bertabayun. Kalau tak tahu itu tabayun, pergi tanya dengan ustaz yang benar-benar yang betul-betul faham tentang maksud tabayun. Jangan kau pergi jumpa dengan Ustaz Howard Lee, jangan kau jumpa dengan Imam Komeng. Diorang tu semua hancur lebur, jadi debu. Itu semua tak boleh pakai. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.